illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hadirin sekalian, dan kita berdiam diri dan tidak bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana hal demikian akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati fa ansit, idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghat." Rawahu Bukhari Muslim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan yang hadir, agar marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita diberikan panduan, kita diberikan dengan kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan diberikan dengan kenikmatan syurga. Dan mudah-mudahan kita juga akan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, hampir beberapa hari lagi kita akan menjengah ataupun kita akan bertemu dengan Ramadan. Kita berada di dalam ambang Ramadan, tetamu agung yang ditunggu-tunggu bagi seluruh umat Islam di atas muka bumi ini, yang mana Allah Ta'ala telah hadirkan kepada kita satu bulan yang menjadi sebagai satu medan untuk kita mendapatkan rahmat, pengampunan maupun pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sesekali kita berasa lemah dan juga kita merasa tidak kuat dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita perlulah untuk sabar dan tahan diri agar tidak melakukan dengan perkara-perkara yang telah ditegah seperti mana yang kita semua maklum di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini yang datang bersama bertemu dengan kita akan membentuk takwa di dalam diri kita dan juga menjadi sumber ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menambah segala amalan soleh. Dan semoga dengan kedatangan Ramadan itu juga kita akan beroleh redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan dikurniakan dengan syurga yang telah dijanjikan. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, biasanya apabila rumah kita akan dikunjungi oleh tetamu, selalunya apa yang akan kita lakukan? Adakah kita hanya akan menunggu sahaja tetamu yang datang, ataupun sebaliknya kita akan mempersiapkan, sama ada kita kemas rumah kita, ataupun kita menghiaskan diri kita, ataupun kita juga menyediakan dengan juadah berbuka ketika mana kita tahu bahawa tetamu akan datang. Sudah tentu kita akan melakukan segala persiapan tersebut, dan sudah pasti
Segala persiapan tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menghormati dan memuliakan tetamu yang akan datang. Begitu jugalah tetamu kita yang akan hadir, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Sesungguhnya tuan-tuan, persediaan yang dituntut bukan hanya sekadar aspek zahir, bahkan dia merangkumi kepada persediaan dari segala sudut, ataupun lebih-lebih lagi dari sudut ilmu maupun rohani maupun jasmani. Kehadiran Ramadan ini tuan-tuan, hendaklah kita sambut dia dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah firman Allah yang telah saya bacakan di awal tadi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang telah bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin Jumaat yang berbahagia, lebih dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan 1447 Hijrah yang bakal akan bertemu dengan kita menjelang ini menyaksikan bahawasanya ada di kalangan dalam ahli keluarga kita, sahabat andai kita, dan juga kawan-kawan kita maupun kenalan kita yang tidak lagi berpeluang untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka sewajarnya bagi kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita masih lagi diberikan pilihan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan sudah pasti kita semua mengandaikan bahawa kita boleh masuk ke dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada saya dan juga kepada tuan-tuan yang hadir ini untuk kita mencapai nikmat bulan yang penuh dengan barakah ini, sehinggalah ke akhirnya kadang-kadang ada yang tersangkut ataupun terkandas di tengah jalan. Mudah-mudahan kita semua akan beroleh daripada awal Ramadan sehinggalah yang ke akhir Ramadan. Dan melihat kepada bulan Ramadan ini, kita perlulah beri perhatian agar yang pertamanya, salah satunya, bagaimana tahap antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari segi daripada amalan kita itu, adakah amalan kita pada sebelum ini, adakah amalan yang banyak yang lebih kepada kebaikan ataupun lebih banyak amalan yang keburukan? Bagaimana pula dengan bacaan Al-Quran kita? Selalunya kita akan membaca Al-Quran setahun sekali paling tidak kurang, kerana kita bertadarus di dalam bulan Ramadan. Dan bagaimanakah pula pada kali ini? Adakah hanya pada bulan Ramadan sahaja kita akan membaca Al-Quran dan lebih lagi 11 bulan kita tidak membacanya? Adakah kita akan jadi seperti mana orang-orang yang terdahulu? Bagaimana orang-orang yang terdahulu, para ahli salafus salih, para orang ulama salihin dan sebagainya, mereka menyambut bulan Ramadan itu penuh dengan persiapan. Bahkan mereka mendahului kedatangan Ramadan itu 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Sebagaimana katanya Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam mafhum, para salaf terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar dipertemukan dalam bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa selama 6 bulan agar mereka dapat beramal dalam bulan Ramadan dan diterima dalam bulan Ramadan. Begitu juga dengan kita tuan-tuan. Paling tidak pun tak jadi 6 bulan, kita telah minta 3 bulan sebelumnya. Doa yang selalu kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kamu dalam mencapai keampunan daripada Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan kepada syurga yang seluasnya itu bagi langit dan bumi. Hadirin jemaah yang berbahagia dan dirahmati Allah sekalian, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni.
melihat kepada sabda baginda Nabi SAW ini telah menjadi sebagai satu panduan tiap-tiap tahun kita dengar hadis ini, supaya kita memperteguhkan keimanan kita, memanfaatkan pada bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita tidak dapat menyangka, tuan-tuan, adakah ini mungkin jadi adalah Ramadan yang terakhir buat kita semua. Boleh jadi ada yang mungkin bertemu lagi pada bulan Ramadan tahun depan, dan mungkin juga kadang-kadang sebelum ada lagi yang baki yang hadir ini, boleh jadi akan pergi dahulu sebelum mendapatkan Ramadan. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dirahmati Allah sekalian, maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan dengan sebaik yang mungkin yang kita mampu. Dalam satu doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamahu minni mutaqabbalan. Dalam doa tersebut yang bermaksud, ya Allah, hantarkanlah kepada diriku ini bulan Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku ini, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وتعالى على نعمة المطاعم والمشارب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم والصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدريشة وولي عهده دلية الأمد مليا تنكو شرف الدين بدريشة ابن سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل تقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم بالأنصاف والأنصاف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمززه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه
سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.